Good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to the Yusuf Sembang Kari. Mat, Man City 3, Liverpool 0. So officially kita boleh cakap season ni kita boleh berhenti pada bersembang tentang Liverpool di kala mana kita meletakkan Liverpool dalam satu ayat dengan title race. Not officially out daripada title race, Mat. 5 kekalahan, bro. Dalam EPL tak ada tim yang kalah 5 kali, baru 11 game dan menang Premier League kemarin. Yes, dia boleh menang semua game sampai hujung season mulai lepas international break. But tak pernah berlaku dan takkan berlaku pun. It's impossible guys. Dengan comeback City dan kebangkitan City yang kita nampak sekarang ni, aku tahu macam mana kejatuhan sangat dahsyat yang kita saksikan Liverpool. To summarize and simplify Liverpool punya team, aku hanya boleh cakap antara keputusan tersilap yang aku boleh buat, terbesar kesilapan yang aku boleh buat adalah sign terlalu ramai player, marquee signing player yang quote and quote berjaya daripada tim-tim dia yang sebelum ni, and kau letak semua dalam satu team dan expect dia perform terus at the same time. Walaupun kalau fikir logically diorang di-combine ada dalam team yang menang Premier League, menang dari Liga sebelum tu. So logically okay, kita meletakkan team dalam kebarangkalian paling tinggi untuk dapat result, tapi tak. Dia tak se-simple begitu guys. Kirkaz, Wirtz, TK, semua player-player yang top players daripada klub-klub diorang sebelum ni, tapi kenapa kita tak dapat nampak diorang perform at highest level? Benda ni yang memang sangat-sangat simple adalah, yes, yang perform kat tim sebelum ni, tapi semua datang dari liga-liga berbeza. Dan mungkin next season ada season diorang, but season ni aku tak nampak bro. City, perbualan yang kita cakap sebelum ni dengan City apa dia guys? Macam mana City nak try untuk survive and nak try untuk perform at the highest level tanpa Rodri? Bro, La Masia tak pernah berhenti melahirkan talent. Yang mana aku sendiri sangsi pada last season pun, adakah Nico really ready untuk Premier League? Tapi bro, DM daripada Spanyol ni, position defensive mid daripada Spanyol datang pada Premier League, jarang lah diorang tak perform and conquer that position. Zubimendi. Sekarang kita nampak Rodri. Sebelum ni Rodri. Lepas tu siapa lagi daripada Spanyol? Yang kita nampak sekarang ni Nico Gonzalez. Bro, cara dictate tempo dalam game ni Liverpool tak boleh handle. Walaupun kau tengok Liverpool punya midfield, ada midfield daripada last season yang menang Premier League. Tapi apa jadi bila salah satu player tu dah makin selesa dengan liga tu, dah makin memahami mindset yang cuba dibuat oleh Pep, literally sangat-sangat tak dapat dikawal lah. So aku nak bagi shout out kat Pep sebab aku antara orang yang memang rasa macam Pep mungkin dah gagal untuk reinvent the team, tapi nampak gayanya dia berjaya reinvent the team dengan play-play yang baru ni. Kita terlalu awal juga sebab itu drop points pun berturut-turut, yang mana itu adalah menunjukkan masalah mentality. Tapi disebabkan sekarang ni against big team yang compete, which is Liverpool, dapat performance 3 biji. Yang paling jam aku usahakan Real Madrid akan tengok, macam mana diorang ni boleh tiba dalam 3 biji macam tu? Kita yang kena kicap dengan diorang. Liverpool, patutnya kita yang kicap diorang. So aku rasa kalau kita tengok kat sini, one of the main players yang kena bagi peranan paling besar, Nico Gonzalez. Kenapa sebenarnya bagi aku City ni pun, contoh Arsenal yang top the league, kena betul-betul be aware. Don't draw City dekat at home, kat Etihad. Sekarang dia pergi Emirates, lepas ni nanti dia ada peluang terbesar untuk Arsenal menjauhkan lagi gap. Sebab City pun akan jumpa Sunderland. So aku nak tengok macam diorang hadap Sunderland, team yang agak suka dikalahkan. Team nombor 3 Chelsea drop points juga against Sunderland. So team yang agak menakutkan juga, tak kalah lagi at home. So nak tengok sama ada diorang boleh di-breakdown oleh City yang baru ni ataupun tidak. Sangat menarik untuk kita tengok macam mana team ni develop. Tapi kenapa aku cakap City ni agak menakutkan? Sebab mentality monster yang ditunjukkan oleh Erling Haaland lepas miss penalty, boleh step up macam tu juga bro. Tu yang sangat-sangat mahal lah bro. Erling Haaland ni aku tak nak cakap apa. Aku semua dah tahu dia robot, the best striker yang aku pernah tengok dalam sejarah hidup aku. Aku tak pernah terfikir possible-nya untuk salah satu striker untuk score this amount of goals selain pada dalam video game bro. Tak pernah miss yang dia ni. Step up bila dia perlukan. Dulu aku terfikir masalah diorang juga adalah diorang sentiasa rely on Haaland, tapi lah aku tengok game ni betul-betul kan. Sebenarnya apa benda yang kau akan perasan adalah the main reason Haaland dapat step up and sentiasa munculkan diri bila diperlukan sebab apa? Sebab team tu sentiasa supply the chances yang membuatkan dia convert.
So selagi mana orang supply dia, selagi tu dia akan dapat convert. Yes, kalau dia injured, siapa yang nak convert? Betul, tak nafikan. So kalau tengok, one of the main reason Arsenal struggle balik sekarang adalah sebab drop points di kala mana semua striker injured. 3 orang striker boleh ada. Jesus injured, sekarang kita ada Havertz injured, and Vitória Queiroz pun injured. Pasal Mikel Merino sampaikan dikunci oleh Sunderland. And City pula memang lain macam. Haaland je ada tak injured. So nak cakap dia tak main international games, bro, dia main kat international games. So tu aku kelebihan kat City punya physio ke. Aku tahu Mamat dia punya DNA macam Granit Xhaka ke, kaki besi tak pernah injured, macam Bruno Fernandes ke. Play macam ni rare, sebab ramai orang play rocket tapi dia injury prone. Aku ingat lagi zaman kegemaran Robin Van Persie kat Arsenal. Sebelum dia pergi Manchester United, 2-3 season terakhir tu dia sangat-sangat perform. Tapi sebelum tu, kenapa kita nampak dia adalah dikategorikan player macam Jamie Vardy, which is late bloomer, si Robin Van Persie ni, sebab dia injury prone. Pada awal career dia, injury after injury yang buatkan aku tak dapat nampak the best of that player. Tapi kita tak boleh end this sembang of this game Manchester dengan Liverpool ni, melainkan kita kena cakap pasal Jeremy Doku, bro. Problem terbesar Doku dia adalah, semua orang tahu dia one of the best one-on-one defender. Semua defender, semua player attacker sangat takut hadap dengan dia. Aku yang Arsenal punya game pun, Timber Doku je dalam season ni yang bila hadap Timber yang betul-betul bagi Timber nampak macam cuak sikit lah. Setelah belum tak ada player yang mampu buat benda tu. And dalam game ni kita nampak, yes, one on one memang semua memang menakutkan lah. Dia dribbling capability ni memang 99 lah kalau kata FIFA kan. Cuma masalah dia is dia punya end product. Tapi kadang-kadang kita lupa sebenarnya Mamat ni muda lagi. And dia dah makin experience under Pep ni. Bro, dia punya end product sekarang, aku tak pernah expect Doku akan score goal macam tu, Mat. Goal yang City score untuk City against Liverpool ni, kalau dia boleh replicate banyak kali, dia akan jadi arguably one of the best winger dalam City ada Pep Guardiola. Sebab Leroy Sané, kelebihan dia, yes, dia ada kelebihan 1v1 dribbling juga, tapi dia punya finish, dia punya end product dia solid. Assist, goal, laju. Doku end productnya aku paling tak yakin dengan Doku. Sebab tu jujur aku cakap, walaupun bila game sebelum ni Arsenal lawan City ke apa, kalau aku takut pun tengok dengan Doku ni, aku tak ada takut dia big play semua, tapi aku tahu dia macam Mamat ni end product ni tak apa lah. Tapi sekarang aku rasa semua dah kena be prepared dengan apa yang boleh buat. Shout out kat Mamadashvili, save penalty. Doku deservedly man of the match. Support goal, support secara dia dribble dia. Bro, kau kena faham, Bradley kunci Vinicius Junior, Mat. Player yang arguably patut menang Ballon d'Or 2 season lepas kan. Kena kunci dengan budak-budak akademi Liverpool lah. Tapi orang tak boleh handle Doku lah. Doku memang different. And benda yang paling mahal pasal Doku ni kadang aku rasa orang terlepas pada dia sebab badan kecil. Aku rasa tinggi 170 ke, 169, 170 ke. Cuma susah kan nak jatuhkan dia. Kau tak tahu dia keras ke badan dia, ataupun dia sendiri memang berusaha untuk berdiri. Compared to Vini, kalau kau tengok Real Madrid itu, kau akan perasan Vini sikit-sikit dia memang akan main mengharapkan set piece lah, mengharapkan free kick, foul dan sebagainya. Tapi Doku tak. Saya berdiri, Mat. Literally. So tu belum kita nampak lagi the best of Marmoush ke nanti kan. Nampak the best of consistency yang konsisten daripada Foden yang macam mana kita patut nampak 2 season lepas. Semua benda ni kita tak nampak lagi. Kalau kita nampak lagi lah, aku rasa tak nampak siapa yang boleh stop City ni. Aku nak tengok macam mana Arsenal hadap diorang kat home. Sebab yes, hari tu Arsenal jumpa diorang dekat mana diorang memang main pengikut haram ball, cuba defend je. Tapi mungkin sebab at that time diorang belum betul-betul buy into the idea of cara Pep nak set up the team yang baharu. Dekat mana semua team sekarang main physical, semua team main set piece, semua team main long ball. And City pun nak tukar daripada controlling the game lebih pada effective control je. Bukan hanya control, tapi kau control kau tak gimana pas kiri kanan sampai esok. Faham tak? So defense pun, bro, Nico O'Reilly midfield yang akan convert je left back. Aku rasa midfield convert left back ni jadi trend sekarang ni. One of the main reason kenapa the best of Arsenal last season against Real Madrid apa kan, Miles Lewis Kelly, midfielder main left back. Satu benda yang mahal tau kalau midfield main left back ni. Left back ke right back tak kisah. So macam Nunez pun yang main right back, aku performance dia dah bukan last season. Last season aku tengok Nunez kat right back, macam tim ni akan kalah, tim ni akan draw. Tapi Nunez dalam game ni, pass yang dia buat untuk Haaland, bro, dia ada that passing range seorang midfielder, tapi dia ada physicality seorang midfielder juga yang main kat right back. Sebab right back problem selalu apa dia? Midfield main right back, dia tak boleh defend. Tapi kalau dia dah boleh menggunakan badan dia, physicality yang dia ada as a midfielder, and dia akan gunakan leverage tu untuk position full back, bro, defend opposition tak boleh buat apa. Sebab opposition memang akan mengharapkan foul je lah daripada orang ni selalu.
Nunez, O'Reilly bro. Dua ni jadi slowly menunjukkan one of the best pairing dalam Premier League juga season ni in terms of defense. Gvardiol, slowly selesa sebab aku pun rasa Gvardiol ni pada dulu aku selalu rasa macam Mama ni sebenarnya defender center back. Dia bukannya left back. Ya, dia main left back. Aku tak boleh move on dengan performance dengan Croatia. Masa dekat Croatia World Cup tu. So, apa aku dapat tengok dia center back, aku rasa dia duduk tempat dia yang sebenar. So, aku tak tahu macam mana Liverpool nak comeback daripada kesakitan yang dia rasai ni. Aku rasa okey lah. Lepas menang, sebab last season pun korang tak expect korang ke start the season dan menang season tu kan. Manager baru kan. So, season off untuk korang, kena bagi City naik balik confidence balik sebab diorang pun last season off season and this season gonna be serious lah. So sejauh mana diorang boleh pergi, susah cakap, depends on injury dan sebagainya. One of the main reason diorang akan jatuh pun lepas ni aku rasa kalau apa berjadi kat Nico Gonzalez sebab Reinders kena drop kan. Sebab Reinders nampak obviously dia tak boleh defend. Tu masalah Reinders. Jadi kelebihan dia duduk dari box to box tu. Jangan harap dia untuk buat kerja-kerja setting up the tempo macam Nico boleh buat. So Nico, bagi aku kunci dalam season ni adalah Nico dan juga Haaland. Dua ni kena be fit. Sebab dia punya Doku solid, Foden, Bernardo Silva semua ni solid tapi no still changeable. Okay? Changeable. Tapi dua ni memang kunci lah. Macam kalau kat Arsenal kau tanya aku siapa kunci? Saka. Walaupun hari tu Madueke masuk perform tapi dia tak se-clinical Saka. So macam kalau Arsenal, Saka paling penting dan juga Gabriel Saliba, dua ni lah.